Okey, Assalamualaikum guys. Apa yang korang tengok di depan skrin korang ni ada sebiji kereta Wajar. So, semua kereta sama sahaja yang menggunakan sistem dry shaft lah. So, macam customer ni dia complain ada masalah macam U-turn berbunyi. Dia ketak-ketak-ketak. Tetapi dia ada masalah side sebelah kanan sahaja. So, sekarang ni bermakna kereta dia berpusing sebelah kiri. Dia pusing steering dia pergi U-turn ke kiri lah. So, dia tekan minyak bunyi ketak-ketak-ketak. Itu menandakan dry shaft kepala sebelah kanan, bukan belah kiri. Ingat elok-elok. Lepas tu kita check, memang nampak kat sini. Okey, kalau kita nampak kat sini memang kabur dia dah lama koyak. Secara tak langsung dia ada grease dalam ni sepatutnya. Disebabkan grease dah hilang, besi ni akan bertemu dengan besi lah. So secara tak langsung dia boleh mengeluarkan bunyi lah. Ketak-ketak-ketak-ketak. Macam tu je. Biasanya kes untuk dry shaft ni, kalau anda kata boot dia koyak, korang perasan boleh tukar boot sahaja selagi mana tak ada mengeluarkan bunyi. Faham Sama ada luar ataupun dalam. Kalau dalam, biasanya korang tekan minyak terasa vibrate, bergegar, bergawa, gerak. Lepas minyak diam. Tekan balik, gerak. Macam tu. Kalau luar ni biasanya kita U-turn lah, bunyi ketak-ketak-ketak. Secara tak langsung, kalau anda kata dah pecah dah lama, dia akan mengeluarkan bunyi. Kalau dapat selamatkan tukar boot awal, selamat untuk kita dry shaft ni. Kalau macam ni memang dah condemn lah. Ni boleh tercabut dan boleh juga kereta tersadai. Kalau korang nak tahu kes dry shaft boleh tercabut ni, memang kebarangkalian tu ada untuk dry shaft. Tercabut, gearbox boleh pusing, tayar sana lekat, tayar belah sini melekat. Secara tak langsung dia boleh pusing batang macam ni, zaz. Kereta memang tersadai. So penting je untuk korang tahu tentang dry shaft. Roger guys.